Kalau kita termakan makanan ada DNA babi, takkan kita tak tahu. Lepas tu makan baru tahu. Nak basuh kan ni kat mulut, nak kena minum air seluk ke nak kena samak. Tolong terang kau attack. Marah orang ni. Macam aku kerja dengan dia. DNA babi ni betul dah. Tapi kita nak khabar dia benda tu sikit sangat. DNA ni benda yang hancur dah. Nah, dia formula je. Dia bukan DNA daripada stokor babi gitu. Cicang-cicang boleh makan gitu. Dia jadi macam bahan ubatan. Nampak? Dia benda-benda yang halus. Serbuk-serbuk. Masuk dalam makanan. Buat jadi kek contoh. Makan kek tu. Nah, hukumnya kalau kita tahu, haram. Nampak? Dah kalau termakan, tak haram. Dah waktu wajib basuh air tanah tak? Tak basuh. Yang wajib basuh dengan air tanah, zat dia masih ada. Adapun DNA dia tak ada zat dah. Tapi dia kekal hukum haram. Kerana dia wajib. Faham tak? Yang wajib basuh ni salah makan. Nah, orang rejak pergi makan mi goreng. Kedai Cina. Dia ingatkan ayam. Keping sosok itu. Padahal babi. Nah. Ayah haji balik Mekah. Kunyak juga. Kunyak. Lepas tu zat tokor tu ada. Wajib basuh 7 kali mulut. Sekali dengan air tanah. Hak jenis mustahalah hancur habis dah. Tak wajib basuh dengan air tanah. Wajib basuh dengan air bersih. Sekali. Gitu kak dengan berok. Dia termakan babi. Salah makan. Naik kapal terbang. Tak? Bila dia berok tu bik tahi acul lebu dah. Macam biasa najis. Dah wajib basuh dengan air tanah. Tapi kalau tubik malah lagi hidung stokor babi tubik berok. Wajib kena basuh air tanah. Faham tak? Gitu lah.